Kata bolehkah hendak buat amal dengan hadis do'eh pada fadailil a'mal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya ada kata kan, Nawawi ada kata ya juzul amalu bil hadis do'eh. Tu perkata Imam Nawawi dan haruslah boleh nak beramal dengan hadis do'eh. Do'eh nak ulama hukum. Berapa banyak daripada hadis do'eh ulama dulu hukum kata do'eh. Bawa mari ulama belakang ni tengah-tengah tu tahwi kasyah. Dia tak percaya hak kasyah pula dah. Dia tegak hawa sadak tim dah tak meliputi. Tu anti hak kasyah pula dah tu. Ikut nak segi ikut kecil ke apa. Kekoh dia lah kau. Susah kalau manusia ni sobak ngah tu setan ni susah. Dia bila pak dia kita buat jalan ni sak setan reda nanti kontrol kita dah. Kita sudah kacau bawa lah putih-putih tobat-tobat rargah lah mati berak. Kacau lah kacau. Tapi pada ayat lah dia tu yang cabut hidayat tu fasilitas nak setan tak betul tak betul apa kerak hadis tak betul apa. Imam Nawawi tu ulama fiqh lagi ulama hadis lagi sahih lagi warak lagi nak segiduk dia. Pergi di Syria ada lagi di kampung Nawau tu. Ada kubur Imam Nawawi di situ. Ada orang kayu sah. Biasa tengok gambar dah. Dia biasa tengok gambar. Orang kayu sah ada di kubur tu. Kalau mak dia tu ingat dah kemasuk mungku masuk Syria masa tu. Kalau mak dia tu. Orang lagi akak bai'ah kepada kerajaan mungku masa tu. Tapi dia tak. Dia mana buat apa tak boleh ya. Tu Imam Nawawi tu. Belum ada yang nak mati tu dia pesan kepada orang warah dia tu kalau dia mati tak usah bina kubur dia molek-molek. Dia tak sih. Tapi bila mati pak, orang baru dia tak dengar. Hidup bina syekh. Bahawa sudah bina guru utuh. Padahal bila bina pula guru utuh. Tengok tu karamah. Waliullah tu. Tak percaya kat wali. Tak percaya tu murid wali. Nak percaya mana muka dalam kalangan demo tu tak ada wali. Tak ada biar dimula. Ini orang bersih dalam. Pada pak tak bersih dalam tak ada wali. Pak boleh anti wali, ya anti wali ni. Ada cukup lagi tak ada ya anti ke apa pun cukup. Ya juzul amalu bil hadis dhair inda jamaahiril fuqaha wal muhaddisin fil fadail wat tarhi wat targhib. Isi kebanyakan ulama fiqh dan ulama hadis pada dha'ilil amal. Dapat pada tarhib pada menakuti, pada targhib pada menggemakan wa amal. Malam yakun mauduan, selama tidak adalah hadis itu maudhu'. Selama hadis itu hadis tak siapa pada tahap maudhu'. Nina kita anti orang. Sifat kasyah tu yang nampak benda-benda raib itu, bukan semua orang tahu. Bukan nanti aling. Ada aling lirat.